Bergetar jiwa di persada bercahaya, pertemuan harapan pertama kalinya. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi, sukar dipercaya pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Mengalun suara sesuri bisikan hati, seiringan mencari haruan berseni. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi, tiada pun terduga pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta, walau seketika terjalin kasih kita. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Yang terpahit jua termanis, semuanya bagiku terindah. Ku ingati buat selama-lamanya. Sayu terpisah, hikayat indah kini hanya tinggal sejarah. Berhembus angin rindu, begitu nyamannya terhidu wangian kasihmu. Hujan lebat mencurah kini, bagaikan tiada henti. Kaulah laguku, kau irama terindah, tak lagi ku dengari. Kau pergi, sepi tanpa kata, terdiam dan kaku, tak daya kau ku lupa. Apapun kata mereka, biarkan kenangan berbunga di ranting usia. Hai, assalamualaikum.
Assalamualaikum Tuan Haji Nordin. Saya Zainal Abidin bin Musa Elaya Hashim selaku Ketua Jabatan Sains Sosial ingin mengucapkan selamat maju jaya di tempat baru MRSM Kuala Terengganu. Di samping itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji atas jasa baik dan budi Haji kepada saya dan juga Jabatan Sains Sosial. Tak lupa juga, saya ingin kembalikan balik barang berharga haji yang jatuh semasa retreat di Pangku hari itu. Saya dah jumpa balik. Tunggu ya. Ini dia. Hujan lebat mencurah kini. Assalamualaikum Haji. Tahniah kerana dapat berpindah ke Kuala Terengganu. Tapi bagi kami ia satu kehilangan besar. Apapun, kami di Jabatan Bahasa mendoakan agar Tuan Haji terus sukses dan dikurniakan kesihatan dan kekuatan untuk terus memimpin di Kuala Terengganu dengan penuh berhikmah. InsyaAllah jangan lupa kami kat sini. Terima kasih Haji. Bagaikan tiada henti. Hai, apa khabar semua? Selaku Wakil Jabatan Sains MRSM Bagan Datuk, saya ingin mengucapkan berbanyak terima kasih kepada Tuan Haji Nordin bin Ahmad atas segala kesabaran dan keikhlasan yang telah dicurahkan kepada kami. Meski masa singkat pertemuan ini, ucapan penghargaan ini adalah atas segala jasa, ilmu dan juga pengorbanan yang cukup bermakna sepanjang kami di Mabda. Terima kasih atas segala ilmu yang dikongsikan dan selamat maju jaya di tempat baru. Padi menguning di bedang sawah, dipetik orang di hujung jari. Meski jauh membawa arah, kenangan indah tetap di hati. Selamat maju jaya di tempat baru Haji. Jangan lupakan kami di Mabda. Bye-bye. Kaulah laguku, kau irama terindah. Assalamualaikum bos. Saya Ketua Jabatan Matematik MRSM Bagan Datuk, Faiz Hanata yang bos kenali, sebagai partner tenis, training sama-sama tenis hingga kita mendapat emas dalam Sukan Mara 2024 yang lalu di Kuantan. Pada saya itu adalah saat yang paling manis. Kita bersama-sama dapat merangkul pingat emas yang pertama. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan salam perpisahan. Semoga kita silaturahim kita, ukhuwah kita tidak putus sekadar di sini sahaja. Dan saya akan selalu mendoakan agar bos sentiasa terus cemerlang walau di mana bos berada. Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Guru kepada bos terutamanya dan juga kepada guru-guru yang lain. Terima kasih bos. Tak lagi ku dengari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haji, di sini bermulanya yang ada di Mabda. Haji masih ingat kita pernah solat Aidil Adha di Mabda. Dan di sinilah surau yang indah ni bersaksikan keberadaan haji, hamba Allah yang soleh, solat berjemaah bila mana haji berada di Mabda. Haji selalu pesan ayat dari surah Zalzalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Itulah ayat yang mungkin akan menjadi azimat dan kekuatan pada kami untuk meneruskan perjuangan yang Haji tinggalkan demi mabda yang kita semua sayang, dan kita akan tuntut kejayaan bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat. Haji, saya dan pergi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan selamat Hari Pekerja dan selamat Hari Guru kepada seluruh warga Mabda. Di sebalik setiap keberhasilan ada tangan-tangan yang tidak pernah lelah bekerja, bukan sekadar mencari nafkah, tapi wujud cinta kepada keluarga dan harapan masa depan. Selamat Hari Pekerja buat semua. Semoga setiap keringatmu dibalas dengan kebahagiaan dan setiap lelahmu menjadi berkah yang tidak terhingga. Buat semua guru di Mabda, anda merupakan manusia yang sangat hebat. Anda memikirkan hanya untuk kecemerlangan anak-anak di Mabda. Tak kiralah yang lemah, tak kiralah yang pandai, tak kiralah yang sederhana. Setiap masa, tidak mengira waktu, duit, anak-anak di rumah, isteri, suami, semua diabaikan. Matlamat utama anda ialah untuk memastikan bahawa anak-anak di Mabda cemerlang dengan secemerlang-cemerlangnya. Walaupun dalam hati mungkin terdetik anak ni memang dah tak ada harapan, tapi anda tetap memastikan anak-anak ada harapan sehinggalah ke saat-saat akhir. Jadi andalah guru yang hebat, andalah spesies guru yang ada di Mabda ni lah yang tak ada di tempat lain. Selamat Hari Guru buat semua guru. Saya mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan selamat Hari Guru dan selamat Hari Pekerja kepada semua rakan-rakan guru dan rakan-rakan staf yang berada dekat Mabda. Komitmen yang diberikan oleh semua guru dan staf memang tak ada tolak bandingnya. Tak ada di tempat lain, hanya di Mabda. Terima kasih atas segala kerjasama, terima kasih atas segala komitmen, terima kasih atas segala pengorbanan yang dibuat untuk Mabda. Semoga Allah merahmati dan memberkati hidup kita semua. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat maju jaya buat Tuan Haji Nordin bin Ahmad, pengetua yang kita sayangi, yang menjadi tunjang utama kepada MRSM Bagan Datuk. Terus terang kita kehilangan saya nak cakap permata yang paling bermulapan dekat Mabda ni. Kami bertiga mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji atas segala tunjuk ajar, atas segala teguran, atas segala kepercayaan yang diberikan kepada kami. Doakan kami di sini, semoga kami terus kuat, tabah untuk meneruskan perjuangan di sini. Doa kami buat Tuan Haji juga, selamat maju jaya di tempat baru. Jangan lupakan kami di sini. Terima kasih. Akhir kata daripada kami bertiga. Untuk semua guru dan staf, selamat Hari Guru dan selamat Hari Pekerja.
buat Haji Nordin selamat maju jaya, semoga terus cemerlang di tempat baru. Doakan kami di sini, jangan lupa kami. Terima kasih bos. Kami, calon Stay Plus SPM 2025 ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ayahanda Pengetua atas segala jasa dan pengorbanan yang telah dicurahkan kepada kami. Semoga jasa dan pengorbanan Ayahanda Pengetua dibalas dengan pahala berlipat ganda. Hai Kedai! Terima kasih kepada kami.